Pak, tengok. Semua je lah. Keliling. Tu. Pusing. Sini abang sini. Puteri yang nak kita wangi lah. Bafir biasa. Memang okey biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang kita. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasul. Anak-anak yang saya kasihi, para pimpinan pelajar, rakan-rakan guru yang bersama kita pada malam ini, Ustaz Salah, Ustaz Hanif, ex-student Mata Mahmud Yan, yang turut bersama kita pada malam ini, dan yang kita raikan panelis untuk bual bicara kita pada malam ini, Ustazah daripada Pokok Tai, tempat tinggal dia boleh, Jalan Jenun, daripada family Cikgu Ramli yang mempunyai ikatan hubungan dengan kita semua, dengan kami yang guru-guru di Mata Mahmud Yan ini untuk 8 tahun semenjak generasi ketiga Mata Mahmud Yan sampai ke hari ini. Jadi sebenarnya kami quorum 4 bersaudara ni tak lengkap sebabnya ada seorang lagi tak naik, tapi oleh kerana kerusi tak cukup ni tak apalah, kita panggil dia naik hari lain. Okey, anak-anak yang saya kasih di Mata Mahmud Yan ni, ada beberapa dinasti yang belajar kat sini. Dinasti kami sebut dinasti lah. Dinasti Cikgu Ramli, dinasti Cikgu Zainal Abidin, dinasti apa lagi ya, Cikgu mana kat tangan, Cikgu mana? Bukan ya? Adalah 2-3 orang yang memang anak dia setiap tahun hentak ke sini. Jadi salah satu daripada salah satu keluarga yang memang sambung menyambung ya. Anak mulakan pengajian sini adalah Cikgu Ramli, sahabat saya, dan Cikgu Zurina, yang memberikan keyakinan, yang confident, yang memberikan keyakinan kepada kita untuk tempatkan di peringkat mula anak-anak mereka di sini. Jadi di atas keyakinan dan kepercayaan yang diberikan itu, kita pun tekan dengan sekadar kemampuan yang ada, bukan hebat sangat pun, daripada fizikal yang sangat kecil, infra yang tidak sempurna, dan proses yang sama macam kamu semua. Kita cuba masukkan dalam proses kita, dan mungkin saya pun tak mesti satisfy atau tidak dengan kehendak Cikgu Ramli. Tapi ala kulli hal, pada malam ini saya panggil semula anak-anak Cikgu Ramli untuk bersama dengan anak-anak semua dalam bual bicara pada malam ini untuk berkongsi pengalaman di atas apa yang telah mereka lalui, kepercayaan yang diberikan oleh ibu dan ayah mereka untuk hantar mereka ke sini. Kemudian mereka telah berjaya bersama-sama mencipta kejayaan sendiri masing-masing ketika mengaji di sini. Jadi anak-anak yang saya kasih, pada malam ini saya akan promosikan bual bicara kita ini, dan saya akan passing mic kepada adik-beradik atas bentang ini untuk menjawab beberapa soalan yang akan saya tanya. Kemudian mereka akan berkongsi pengalaman, dan mungkin nanti kalau ada masa, kalau ada yang nak tanya, kita boleh tanya. Okey, sebelum saya teruskan kita punya agenda bicara kita pada malam ini, saya mempersilakan abang, tapi bukan yang sulung nombor 2 kan. Abang nombor 2 ni, abang lelaki yang sulung ni, untuk memperkenalkan ahli keluarga dia. Jadi silakan Ustaz. Dia jadi bodoh kan tu. Memperkenalkan ahli keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu
kemudian bimtek 4 bulan. Anak ni umur 24, tapi ibu bimtek 4 bulan. Jadi macam lain macam kan. Lalu orang bimtek umur 18, lepas start ataupun 19. Tapi anak bimtek umur 23 ataupun 24. Dia pelik sikit. Nak tahu pelik tak pelik, sekali kita sembang. Boleh? Ajar dulu. Ini mau dipakai. Tak boleh kita try sebab Syazman ni tak kan. Syazman ni apa? Samrobi kan, Samrobi. Syazman ni Murabah. Apa ni? Okey, kita akan kenalkan kita punya adik-adik lah yang sulung tak lah. Yang last sekali kat sini. Kami 7 adik-beradik. Tapi kat sini ada 4 kan. Kat sini. Bukan 5. Yang bagi sini 5. Tapi yang kat malam ni ada 4. Betul. So yang last sekali kat sini, try angkat tangan tengok. Tak apa, dia duduk kat ujung tu. Ujung yang berspek mata hitam. Seperti spek mata seorang artis. Nama dia Umar kan. Umar Siddiqui bin Ramli. Sekarang dia kat Mesir, Usuluddin tahun 1. Dia daripada form 1 sampai form 11, form 5 dekat Mahian. Kemudian form 6 dekat Sekolah Pakman Kipsap, Sekolah Nabah Kipsap. Ambil start kat situ. Yang tu sebanyakan. Lepas tu kemudian yang lepas Umur dia berapa tu? Umur Umar sekarang 18. 19. 20. 20. Kau dah satu. Ni betul lah 20. Silap pula dah kan. Umur dia 20. 20. Umur Umar 20. Boleh cantik lah, cantik kan, cantik. Mic. Okey ya, dia Umar. Dia umur dia 20. Kemudian Nusaibah binti Ramli. Nusaibah ni kakak kepada Umar. Umur dia 21, betul tak? Betul kan? Umur 21. Tahun 2 di Al-Azhar Mesir, ambil khusus bahasa Arab. Kemudian Syazman bertanya. Kemudian ni Sumayyah binti Ramli. Sumayyah binti Ramli ni kakak kepada Nusaibah. Umur dia 23 sekarang kat Al-Azhar Mesir, ambil qiraat tahun kedua. Kemudian anak sendiri Ahmad Syaibani bin Ramli. Nama lain sikit lain flat sikit. Bin Ramli, umur 24, tahun 1 dekat Al-Azhar Mesir. Sama kelas dengan Umar, Usuluddin. Tu yang pelik tu. Apa nak tahu siapa pelik? Tak mau tahu nak no tu. Are you ready no? Lupa nak abang. Betul lah, ada 5 orang kat sini. 4 orang atas pentas, seorang bawah pentas. Dia duduk kat belakang tu. Jangan duduk kalih hak ni. Hak putra ni tak duduk kalih lah. Nama dia Nabilah Husna binti Ramli. Nabilah Husna. Tak payah berdiri lah Nabilah tu. Madu kan? Nabilah pengarah program Camp Kepimpinan. Gemas gedik kata. Pernah jadi pengarah? Tak pernah. Dia tingkatan 5. Nabilah tingkatan 5. Okey. Jadi kami 7 beradik dan 6 dekat Mata Amuyan. Yang seorang lagi anak sini tak cerita dah kan. Yang seorang lagi Musyidah binti Ramli, kakak sulung. Umur dia 25 dan dia generasi ketiga Mahayan. Lupa nak abang. Ana generasi keempat. Sumayyah generasi kelima. Nusaibah generasi ke-7 dan Umar ke-8.
Jadi kami memang bentuk satu dinasti lah kat Mahayan ni. Mahayan ni kami conquer lah. Gelap. Okey, dah sikit-sikit. Saya kalau cakap serius ni, hampa kata aku guru pula ni. Okey. Boleh saya tak? Okey, untuk pengenalan orang pertama, untuk kita kenal lah dengan abang-abang kakak ni lah. Panggil abang kakak lah. Tak pergi panggil ustaz. Okey, abang kakak. Dengan abang kakak ni. Okey, apa signifikannya dinasti Ramli ni? Ramli Zurina ni. Apa signifikannya adalah sebab depa pattern sama. Di antara dinasti yang pattern sama, dalam maksud dia dapat result yang lebih kurang sama. 8A, 9A, 8A, 9A. Dia macam tu. No? Abang Omar 9A. Kak Nur Saibah 9A. Abang Syabani 9. Kak Sumayyah 8A. Kak Nabilah pun 9 lah. 8A. Jadi dia macam tu lah. Dia punya trendnya sama. Jadi sebab itu saya terpanggil untuk menjemput mereka bertemu dengan anak pada malam ini. Mungkin ada benda yang boleh kita kongsi bersama pada kejayaan yang telah mereka capai, insya-Allah. Okey. Untuk yang pertama ni, tak apa, hujan baru 1-2 titik. Kita hujan tak apa, kita tak relai. Untuk round pertama ni, Abang Syabani ni, Abang Mat ni. Panggil Mat kan? Okey, Abang Mat ni. Abang Mat ni cerita dia daripada sini. Tadi umur dia dah 24. Supposed to be 24 ni dah hampir nak balik lah Mesir ni. Nak kahwin? Umur kahwin dah. Tapi ni takkan kahwin apa cerita ni? Kan? Tak laku ke? Cerita dia 24 ni sepatutnya dah habis Mesir, tapi baru pergi. Ceritanya apa? Abang Mat ni, dia daripada sini sampai tingkatan 3, nak masuk tingkatan 4 tak boleh. Tak boleh, saya tak bagi. Abang Mat ni, dia kena isi borang. Pasal apa? Dia kena isi borang, apa? Pasal apa kena isi borang? Nak pergi kelas sains. Bukan kena isi borang pasal itu. Bukan kena isi borang pasal paragraf 9 tu. Kalau tak boleh ikut, sila. Bukan. Ini kes lain. Dia nak pergi kelas sains. So, isi borang ke kelas sains lah. Pergilah ke kelas sains di Matahari Ustaz. Tapi akhirnya, saya minta dia cerita lah. Dia dah masuk ke bidang sains semua. Engineering. Kemudian dia bertukar aliran lah. Ini mungkin anak-anak yang tingkatan 3 yang nak masuk kelas sains tu mungkin kena dengar. Sebab apa Syabani no? Anta bertukar daripada aliran sains itu kepada aliran sekarang ni lah, ulum dunia ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ni kat rumah kan, dikenali sebagai anggota rumah yang paling lawak kan. Tengok dia bila. Jadi bila cakap kat depan ni, nak cakap serius boleh, satgi jadi lain. Jadi macam skema macam mana lah. Jadi bila kita cakap macam ni, kita nak try ni, nak testing. Sebab kita pun jarang cakap kat depan ni kan. Okey, kita cerita. Mula-mula dulu ni PMR kan, PMR 9A. 9A abang lain. 9A tak apa lah, waktu masuk kelas sains dekat Mata Mahmud Lostak. Lepas tu form 4, form 5. Kemudian dapat SPM dalam 7A macam tu lah. Kemudian minta UAA. UAA dapat engineering. Engineering ni bahasa Arab dia handasah. Ataupun ni lah, kejuruteraan kan. Pergilah kat UAA tu mengaji 2 tahun. 2 tahun habis matrik. Matrik UAA engineering. Kemas lah engineering kan. Dengar kemas keming. Dengar kemas keming. Ataupun kalau nak lagi kemas, kita dengar lagi kemas keming ting-ting. Ustaz Zaidrul kata kemas keming, tapi dia tambah lagi. Kemas keming ting-ting. Itu memang kemas sungguh lah. Kemas tak sangka yang tu. Memanglah kita balik kampung, engineering noh. Kemas kan.
engineering ataupun medik kan, medik. Sembang orang, medik, kemas medik ni. Orang pandang hebat kan. Tak apalah, tapi waktu habis matrik tu, nak sambung ke degree ataupun ijazah yang pertama. Waktu nak sambung tu kat Gombak, dia panggil apa? Kampus Gombak, UiA Gombak. Kira baru nak masuk ijazah pertama 4 tahun. Dah habis tu jadi seorang engineer yang sangat hebat, kebah kemih ting-ting. Habis matrik, dah waktu nak pindah tu lah. Ni nak cerita lah ni, nak kongsi suka duka kan. Suka duka sebab saya minta kita cerita bagi kan. Okey. Masa tu Umi kan, mak kami semua lah. Tiba-tiba dia minta, dia kata pergi hafal Quran dulu lah. Dia kata mentang-mentang kita baru habis matrik kan, dia suruh hafal Quran dulu. Pointer boleh lah, cukup makan 3.0. Dia kalau penuh 4.0. 3.0 tu layak lah, sebab yang paling rendah sekali untuk layak ke degree 2.3. Jadi 3.0 tu boleh kan. Salesman pun dia UiA juga, dia tahu lah kan. Tapi mak suruh tangguh, dia tak suruh start, dia suruh tangguh. Dia ada dia punya taktik dia tu. Dia suruh tangguh. Dia kata hafal Quran dulu, kemudian baru sambung engineering. Dia suruh hafal Quran dulu. Cerita dia dulu ni, anda pernah minta dah program persijilan Darul Quran. Program sijil ni dia hafal Quran start dekat DQ, kemudian sambung ke UiA bidang sains. Tapi program ni tak dapat. Ni lepas PM cerita lah, tak dapat. So yang apa tadi ni, yang lepas kepada matrik engineering ni, yang Umi ni suruh pula ambil diploma Darul Quran, dah hafal Quran 30 juzuk, kemudian baru boleh sambung engineering. Masa tu kita pun fikir takkan nak sambung hafal Quran kan, sebab engineering apa kemas kan waktu tu. Kira waktu tu macam berbelah bagi nak sambung Quran ke ataupun nak sambung mengaji engineering sebagai ni nak jadi seorang engineer. Tak apalah, kita pun buat macam-macam lah, minta ke Tuhan, doa apa semua. Lepas tu ada satu kisah yang menarik. Kisah menarik lah. Rasanya sembahyang Husaibah dengan Umar ni pun tak tahu asal. Tak cerita lagi. Syazman lagi lah tak tahu kan. Nabilah pun tak tahu. Apa nak dengar lah? Mestilah nak dengar kan. Kalau kata tak mahu pun dalam hati, nak dengar kan. Okey. Kisah dia nak pergi kat library maktabah kat UiA tu. Ni dalam keadaan nak pilih, tak tahu nak pilih yang dua tadi tu. Kemudian jalan-jalan. Lepas tu tarik satu buku. Ada rak banyak, rak ada buku. Tarik satu buku Syed Qutb. Syahid Syed Qutb, kenal kot kan, seorang tokoh. Kenal tu. Ada respon ni, bagus ni. Syed Qutb, tajuk dia dalam bahasa Melayu Menuju Jalan Pembebasan. Dan dalam tu Syed Qutb tulis dalam pendahuluan buku tu, dia kata mak aku suruh aku hafal Quran, dan sekarang aku berjaya hafal Quran, dan aku telah sedih lah pula, telah merealisasikan harapan mak aku. Dan rasa macam kenal kat diri kita tu kan. Dan masa tu memang rasa macam tunjuk, dan lepas tu memang pilih hafal Quran lah. Yang tu yang sebab pertama lah, sebab mak suruh dan dikuatkan dengan tanda yang sebenarnya tanda tu Allah yang turunkan, Allah yang susun semua tu. Kemudian yang kedua, sebab apa kita pilih hafal Quran dan pilih bidang agama ni, dan kita tak pilih bidang engineering? Sebabnya bidang agama ni sebenarnya kita perlukan ramai orang-orang yang bijak pandai ni. Sebab masalah ada macam-macam. Benda ni semua kita kena fikir lah kan. Sebab kalau nak jadi seorang doktor kan, perlukan, orang kata kena perlu akal yang bijak, minda yang hebat apa semua. Tapi sebenarnya dalam agama ni pun kena orang macam tu. Sebab dalam agama ni pun subjek-subjek dia payah. Mengaji mantik tu, mengaji pasal Tuhan. Tuhan ni dia mana nampak kan, kita tak nampak. Macam mana kita nak kenal Tuhan? Mengaji dalam tauhid. Ataupun dalam, kalau kita lebih tinggi, kita kata lebih tinggi metafizik. Kalau kita pilih engineering, mengaji pasal mesin. Apa tahu mesin macam apa? Robot. Robot ni bukan ada apa pun nak mengaji pasal robot. Tak ada apa. Dan Tuhan tu benda yang kita tak nampak, dia bukan kita tak boleh sentuh, dan lagi payah kita nak kenal. Dan bidang agama ni lagi payah dan mencabar, dan perlukan orang-orang macam kita ni lah. Macam tu lah. So bila kita fikir macam tu,
lagi kita semangat nak mengaji agama ni. Tak payah nak belagak orang yang medik, orang yang engineering ni nak kata dia hebat kan. Aku pandai pada orang lain sebab aku ambil medik. Tak payah hebat kan, tak hebat pun. Sebenarnya benda senang pun sebab benda nampak depan mata. Benda nampak, benda robot-robot ni, benda mesin, benda yang buat bangunan, benda semua benda nampak. Dan agama ni benda yang payah. Dan lagi payah kalau kita nak buh dalam diri kita tu, lagi payah. Benda-benda ni kait dengan tarbiyah semua tu lah. Jadi wallahu a'lam. Tak tahu. Cita-cita nak jadi engineer tu demai masa mana? Sebelum mesti ada cita-cita engineer sebab tu ambil engineering. Mai cita-cita tu masa mana? Kau dari kecil ke apa ke? Sebenarnya tak minat pun engineering. Kau tak ada? Tak ada. Daripada awal je masa minta UPU. Orang UPU lepas SPM tu. Engineering last sekali. Dia ada 8 pilihan. Pilihan pertama? Nombor 1, buangan nak jadi ni doktor. Doktor kot kan. Buangan nak jadi doktor. Medik nombor 1. Tapi dah biologi dapat B3. Masa tu dia main B3, B4 macam tu. B3 dia tak mau, dia nak A1 dengan A2 lah. So tak dapat lah. Kalau pengadik dulu kan doktor dah kan? Tak tahu kak. Tak tahu jalan cerita jadi macam lain pula. Plot macam lain pula. Plot macam lain. Okey. So maknanya tak ada cita-cita sangat lah nak jadi engineer tu. Engineer tak ada tapi medik tu ada. Oh macam tu tak ada cita sangat tu. Okey, so Abang Syahban ni dah tukar daripada aliran engineering kepada kembali kepada aliran agama ni. Okey, itu yang kita nak kena faham anak-anak apabila kita set goal kita ni, target kita ni yang tingkatan 3, kamu kena faham dan tahu sebab apa masuk kelas sains. Ada abang kita di sini yang pergi ke teknik. Dia pun saya rasa dia ada target dah. Ada. Mana tu? Balik Saya tanya apa? Set goal itu penting Set goal itu penting. Saya rasa Abang Syahban ni pun dia tak sepenuh hati sangat nak ambil engineering itu. Akhirnya dia berubah. Alhamdulillah lah. Dia berubah pada satu target yang lebih ultimate goal yang lebih besar, yang dia punya wawasan lebih jauh sebenarnya bila dia kembali untuk mendalami bidang agama dan kepada bidang Al-Quran, no? Itu aliran perjalanan Abang Mat dalam dia punya musafir ilmu dia. Kita kepada Kak Sumayyah pula. Kak Sumayyah pun dia DQ juga kelas kelas dia aliran Al-Quran juga. Kak Sumayyah DQ Darul Quran. Tapi Kak Sumayyah ni dia ada satu saya bila sembang dengan Cikgu Jat Cikgu Jat sudah sebut juga Cikgu Jat sebab Cikgu Jat ajak math dengan account. Sebab tu saya ingat benda ni. Kak Sumayyah ada terror math apa lagi kita tanya pasal math ni. Tak tahu tak macam mana ada terror math. Okey, tak lagi kita tanya. Tapi sebelum tu kita tanya pasal Al-Quran dulu. Sebab apa? Walaupun ada kemampuan dan ada kemampuan untuk pergi bidang yang bukan agama, bukan aliran agama, selepas SPM layak masuk ke bidang minta diploma accountancy pun boleh, perakaunan pun boleh, masuk matrik pun boleh. Tapi kenapa pilih nak ke DQ ni? Darul Quran itu diploma. Setengah orang dia tengok dia rasa macam rendah saja diploma ni dia tak mahu pergi. Tapi kenapa Kak Sumayyah yang PDQ itu bukan pasal tak boleh pergi ke lain. Setengah orang tu PDQ pasal tak boleh pergi ke lain. Tapi dia tak. Dia PDQ pasal memang nak PDQ rasanya. Betul tak? Ataupun pasal tak boleh pergi ke lain? Betul ya. Betul? Betul apa tu? Okey, so sebab apa? Sebab apa pilih DQ dan pilih bidang Al-Quran Kak Sumayyah? Okey, Kak Sumayyah bukan tak boleh pergi bidang lain, nak pergi bidang lain pun boleh. Nak ambil accountancy pun boleh tapi tak ambil. So pasal apa tak ambil tu kita kena faham. Tadi kita faham dah sebab apa Abang Mat bukan tak boleh ambil, dah duduk pun dalam engineering punya dunia. Kalau dia sambung untuk dia bakal engineer dah, mungkin dah hampir nak habis dah. Habis dah kot. Dah bukan batch hantar yang dah ambil akan habis kan. Hampir menjadi engineer lah sekarang ni sebab kalau dah ambil engineering. Dan boleh pun tapi tak ambil pasal dah kita tahu tadi. Ada sejarahnya, mungkin ada hikmahnya. Kak Sumayyah pula tadi ni, Kak Sumayyah boleh ambil tapi memang tak ambil terus. Kenapa terus ke DQ Kak Sumayyah?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, balik pada soalan seazman. Dulu Ana sekolah dekat Mata Mahmud daripada Form 1 ke Form 5. Lepas tu SPM 2007 batch generasi kelima. Waktu tu SPM keputusan boleh dikatakan paling tinggi lah kot. Nak tak mahu abang tapi dah ni kan tu perkongsian tempat sahabat. Waktu tu straight A lah, 9A1. Alhamdulillah atas rezeki Allah kan. Lepas tu mula tu memang tak mau ambil bidang tahfiz pun sebenarnya. Sebab agak tergugat juga dengan keputusan kan. Waktu tu confuse juga kan dengan apa Umi bagi semangat, Umi Abah bagi semangat, kata tak payahlah akademik ni, kita hafal Quran lah. Jadi waktu tu agak goyah juga tak tahu yang mana satu. Dan sekali ingat lagi pesan Umi kan. Umi Abah pesan, dia kata untuk kebidang agama ni kita perlukan orang-orang yang IQ dia tinggi kan. Kita perlukan orang-orang yang mempunyai akal fikiran yang tinggi lah, yang mantap kan, result yang bagus. Sebab apa? Ilmu agama ni untuk hafal Quran ni memerlukan orang-orang yang sangat jidiah lah, orang yang bersungguh-sungguh. Kalau kita tengok sekarang pusat tahfiz kan, kebanyakannya mereka lungguk orang-orang yang keputusan teruk, yang mana mereka ni dah tak ada harapan dah untuk meneruskan bidang akademik ni. Macam BPSR ni dia semua E, gagal semua. Lepas tu mak ayah akan buat kesimpulan, waktu tu tak boleh buat apa, tak boleh jadi orang kan. Kita hantar dia kepada pusat tahfiz kan. Yang mana tempat buangan. Pusat tahfiz ni dia jadi apa? Tempat buangan kan. Contoh sampah dia jadikan ibaratkan MDY. Yang mana mak ayah ni dia anggap pusat tahfiz ni boleh melatih anak-anak mereka ni menjadi manusia kan. Jadi sebenarnya itu mindset yang salah kan. Dan pengajian Al-Quran di Mesir ni dia bukan belajar pasal qiraat saja. Dia belajar tentang, kita ada belajar ilmu tentang cara kita nak tulis Al-Quran kan. Macam mana Quran ni dia dibukukan, dia ada cara tulis dia. Yang mana cara tulis dia tu macam mana nak letak hamzah kan. Lepas tu kita juga ada belajar tentang ilmu fawasil. Ilmu fawasil ni ilmu tentang macam mana nak tentukan ayat Quran ni dia ayat ke ataupun dia bukan ayat. Kalau kita perasan kan dalam surah Fatihah dia ada ayat pertama hujung tu ada bunga-bunga. Perasan tak? Kan ayat kedua dia ada bunga-bunga. Okey, jadi kat situ dia ada apa? Ulama membahaskan macam mana dia nak tentukan itu ayat ataupun tak. Jadi kat situ pentinglah untuk mendalami ilmu qiraat ni supaya kita nak memastikan ketulinan dan keaslian Quran tu terpelihara. Sebabnya kita tahu kalau Quran ni dia ni adalah sumber utama kepada agama kan, kepada cara hidup kita seharian. Nampaknya hujan pun dah turun. Rasanya setakat tu je kot. Hujan turun macam mana? Saya suruh stop kot. Terus basah ke? Apa tak apa aku kan? Okey. Masa Umi sebut tadi kan, so ambil tu ada nak pilih bidang lain kan masa tu? Nak tanda adisi kan? UPU waktu tu. UPU tak isi. UPU waktu tu memang tak isi langsung. Tak isi memang tak isi langsung, memang tolak ke tepi sebab memang fokus untuk cari semua. Waktu tu Umi kata kita cari, waktu tu ingat kita cari dengan Umi kan, cari kat dalam Malaysia ni UPU ataupun College Universiti yang menawarkan program tahfiz sahaja. Di antaranya ada Insaniah kita pilih. Lepas tu kita juga pilih dekat Kuis pilih. Lepas tu Kuis tak dapat. Dia tak bagi kan. Kuis dia macam gelong-gelong sikit. Dia bagi balik kat kita kos jururawat kot, kata silap. Padahal tak ambil sign pun. Tidak jadi nurse lah. Dah kali Kuis dapat. Dah kali pilih DQ juga. Okey, memang pilih kursus Quran lah. Memang pilih tahfiz. Memang set goal tu untuk Quran lah. Okey, so ni nak kena suara sedap ke macam mana nak ambil Quran? Tak apa. Okey. Suara tak sedap tak apa. Ingat lagi pesan seorang syekh kan dekat Mesir ni.
Suara sedap tu tak penting sebabnya dia kata Allah la yanzur ila saut walakin huwa yanzur ila qalb. Ya, maksud dia Allah tak lihat kepada suara kita pun. Kalau suara tak sedap macam Ana ni pun tak apa kan. Tak erti pun taranum, suara pun memang tak ada taranum langsung lah kan. Memang tak sedap ni, Syekh ni lagi pandai taranum ni kan. Ngarut. Yang mana taranum ni pun dia ada bahasa dia juga. Sebenarnya tak penting, suara tu tak sedap pun tak apa. Tak pandai taranum, tak ada basic taranum pun tak apa. Yang penting kita punya niat lah. Tak apa, sebab tak sedap. Tak ada masalah. Macam tak apa, Hamil. Fuad boleh. jadi kita sambung. Seterusnya kita bagi yang minat Al-Quran ni tak apa sebab ramai. Dia pada masalah sikit untuk makluman. Kita tengah perbaiki bacaan apa ni. Ni betul lah, serius lah. Bacaan solat apa semua ni. Bacaan Fatihah, bacaan solat dia tak apa mantap sangat. No, kita tengah tahsin lah daripada bacaan ni. Anak-anak semua ni ramai juga ni ada imam yang nak kena betul kan. Tapi tak apa, bila saya tegur, saya bagi tahu dekat tingkatan 5 saya tegur direct kan sebab baca tak sedap. Semua tak sedap pun. Bila orang ramai tu kita cover line sikit, kita duduk belakang sangat, pergi sedap duduk depan. Tapi jangan rasa ni, jangan rasa apa, jangan rasa hina diri, jangan rasa aku kita tak layak ambil kelas Quran tak. So tak penting. Yang penting memang kamu mau, kamu nak set target untuk ambil Al-Quran, kelas Al-Quran, kuliah Al-Quran ini insya-Allah. Allah akan mudahkan kamu. Okey. Seterusnya kita kepada abang yang bongsu atas ni lah. Abang Omar. Nusibah dulu. Kak Nusibah dulu. Terlejak pula. Kak Nusibah di Mesir ambil bidang bahasa Arab kan. Kuliah lughah no. Kak Nusibah ambil kuliah lughah sama macam Musyidah kan. Sama macam Musyidah. Kat mana tu? Kuliah lughah? Kahirah no. Okey, orang kata kuliah lughah ni payah. Zaman saya duduk mengaji dulu pun, masa duduk kat UIA pun dia berkata tough, very tough punya kuliah lughah ni. Kan? Dan saya tanya abang-abang kamu yang tahun lepas ambil STAM dah dapat result macam mana nak ambil kuliah lughah tak berani tak berani. So nak tanya sendirilah orang yang ambil kuliah lughah dan bagi yang berminat untuk ambil kuliah lughah ni, betul ke? Betul kan nak ambil kuliah lughah ni memang susah sangat. Memang orang tertentu saja boleh ambil macam mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kali syukran jazilan kepada Sir Azman sebab jemputlah kami ni kan. Walaupun pengajian baru semua tahun 1 dengan tahun 2 kan. Duk merangkak lagi kan kat sana, baru nak kenal dunia Mesir kan. Betul lah kata Sir, dan apa yang kita selalu dengar kan, kata bahasa Arab ni memang susah kan, susah. Saya dulu pun waktu nak ambil tu macam taradud kan. Mak lagi. Mak suruh ambil kan. Mak dengan ayah lah. Sebab kita macam kita rasa macam dulu kok sebelum dah ambil dah, nak ambil apa lagi kan, ambil kos lain pula kan. Tapi sebab salah satu alasannya bahasa Arab ni sangat susah dan kok yang atas tu perlukan kepada bantuan. Jadi kita ambil lah, ambil. Jadi dalam keluarga adalah 2 orang yang ambil bahasa Arab. Kita kena saling bantu. Itu kelebihan apa bahasa Arab ni kan. Bahasa Arab yang mengaji di Mesir. Kita kat sana sistem kat sana kuliah tak wajib kan. Jadi kalau khusus kepada akhwat kan, kat akhwat ni banyak yang duduk rumah tak pergi mana-mana kan. Jadi sebenarnya lelaki pun sama. Apa sebabnya alasannya akhwat tak ada keluar rumah. Akhwat. Ingat coklat lah. Akhwat. Puteri nak kat sini. Puteri ni tak boleh keluar. Sebab apa kononnya nak jaga kan, nak jaga sebab bahaya. Kalau kita fikir sebenarnya kat mana-mana pun bahaya kan. Tapi
kita pergi mana-mana ada bahaya dia kan. Tapi kita fikir nak mengaji ni kita kena juga kan. Sebab kalau lelaki dia lebih senang nak dekat dengan para masyayikh. Sebab lelaki ni syekh lelaki kan. Lelaki dengan lelaki senang nak dekat kan. Perempuan pun ada juga yang boleh dekat. Tapi kalau dengan rasanya kalau antara syekh dengan kita akhwat ni, kita puteri ni dengan doktorah kita boleh dekat kan. Sebab cerita pengalaman lah sikit kan. Kalau dengan doktorah kita ni, doktorah kat sana pensyarah kat sini kan, kita panggil doktorah. Kita rasa dekat kan dia pun. Kadang-kadang rasa macam ada yang kita rasa macam tok kita, ada yang rasa macam mak kita kan. Sebab dia pun ni semua tua-tua kan. Lepas tu kita dalam kuliah ramai orang. Tapi wafidat ni maksudnya wafidat maksudnya ni pendatang. Pendatang ni kita lah orang asing yang bukan Arab. Contoh Anon dalam kuliah ramai orang kan. Tapi abah saya duduk pesan. Setiap kali telefon dia mesti pesan, pergi jumpa doktorah kan. Kita pun dia nak jumpa kan, dia kenal kita pun kan. Tapi kat situ sebenarnya dia nak bagi doktorah tu kenal kita kan. Dalam kelas tu lebih kurang ada dalam 800 macam tu kot. Sebabnya kalau orang Arab saja yang naik tahun 2 800 yang lebih kurang. Yang naik tahun 2 lebih kurang 100 lebih. Yang ambil tahun 1 dulu 800 lebih macam tu kan, lebih kurang kan. Tapi yang berjaya naik ke tahun 2 hanya 100 lebih je. Tu orang Arab. Tapi kalau orang Melayu tak tahu dah berapa bilangan semua kan. Tapi kalau yang boleh naik tu dalam 10 belas macam tu je. Termasuk anak sendiri kan. Dan kalau ke kawasan tempat tinggal tu kan, panggil apa? Hayus Sabi'. Hayus Sabi' ni panggil bahasa Melayu Seksyen 7. Kat situ ada lah rumah negeri-negeri kan. Rumah Kedah, rumah Perak, rumah Kelantan, rumah Penang semua kan. Wakil dah satu rumah. Rumah Kedah seorang, rumah Kelantan 3 orang, rumah Perak seorang kan. Nak habaq kata susah lah lurah ni. Tapi sebenarnya boleh kan. Sebab kita sendiri pun rasa macam susahnya kan. Memang susah pun. Sebab kita belajar pasal salah satu madah dia. Madah ni subjek kan, mata pelajaran. Adat nusus. Ada kan dengan tempat. Di tempat ada adat nusus kan. Ada. Adat nusus, suka adat nusus. Tu ada puteri ada suka tu nak ambil lurah kot. Boleh lah nanti kita Nabilah suka. Adat nusus ni. Tapi sebenarnya kita belajar tu, kita jangan tengok Allah nusus saja kan. Kita belajar bahasa syair, kita belajar bahasa inilah macam kalau bahasa Melayu ni prosa-prosa tu kan. Ya Allah boringnya kan. Tapi sebenarnya kat situ lah kita dapat tengok keaslian bahasa Arab ni. Sebab apa bahasa Arab yang paling original, yang paling fasih, yang paling fasih ni apa? Fasih kan bahasa Melayu kan. Yang paling fasih, yang paling elok kan. Yang paling elok ni bahasa Arab kaum Quraisy. Lahjah ni logat. Dialek. Dialek yang paling bagus sekali kan. Bahasa Arab kaum Quraisy. Dan bahasa Arab ni bila kita masuk dalam kuliah bahasa Arab ni kita akan melihat bagaimana perkembangan bahasa Arab tu sendiri. Dan kita boleh tengok sejarah Islam tu macam mana dia main daripada zaman jahiliah yang terkenal dengan pembunuhan, perkosaan, itu kan sebut. Meletakkan perempuan di tahap yang terendah. Perangai tu dah kata lah kan, macam-macam lah yang teruk-teruk kan, dengan araknya, dengan bunuh anaknya, dengan pakaiannya. Sebab tu sampai sekarang kita dengar pakaian jahiliah. Dalam Quran sendiri ada, jangan pakai dengan pakaian jahiliah pertama. Itu zamannya jahiliah yang sebelum datang Islam kan. Tahun 1 kita belajar zaman jahiliah. Lepas tu bila naik tahun 2 kita akan belajar macam mana mainnya Islam tu kan, bila main. Lepas tu zaman Umayyah dan seterusnya lah kan. Jadi kat situ nak habaqnya, kat sini kata kita boleh tengok Islam yang kita dapat hari ni tu asal usul dia macam mana. Dan macam mana dia
sajak tu sendiri sebenarnya kalau kita nak faham Al-Quran, kita kena rujuk juga salah satunya tu syair-syair nusus kan. Maknanya pentingnya ilmu bahasa Arab ni untuk memahami sumber utama Islam tu kan. Sumber utama Islam Al-Quran, sunnah, hadis, sunnah kan. Dan hadis sendiri pun berkait dengan kehidupan orang Arab kan. Jadi kita belajar bahasa Arab di negara Arab kan. Jadi kita boleh rasa sendiri kan macam mana yang dikatakan Arab ni kasar kan. Tapi bila datangnya Islam, kita tengok hati yang keras tu boleh jadi lembut dengan kita tengok para masyayikh kan. Sejuk mata kita tengok bila ambil Islam tu sebagai cara hidup, kita tengok ya Allah, kita tak tahu rasa macam kita ni rasa macam malu nak tengok kan syekh kan. Sebab kita kena pergi sana tengok kan. Tengok para masyayikh ni kan. Dah. Okey, dia kekuatan untuk ambil sebab tak ramai yang ambil kuliah lughah ni. So kekuatan, nak tanya kekuatan lah kan. Kekuatan Nusaibah dulu masa tingkatan 4, 5 kalau nisbah dengan kekuatan Nabilah lah ni, dia rasa dia boleh ambil lughah ni. Si Nabilah ni boleh tak? Nabilah lagi boleh. Boleh? Okey, tak apa, Nabilah boleh. Halim pun boleh sampai cium buku. Tadi kat buku? rumah sampai cium lah buku tu sampai lekat kat mulut. Oh tu. Oh patut pun. Saya tengok patut ada cap mulut. Buku. Oh. Nak saman lah. Okey, contohnya sebenarnya boleh walaupun orang kata susah, sebenarnya bila kita ada set target untuk ambil tu, kita boleh lah kan. Di mana ada kemahuan, di situ akan ada jalan. Okey. Kita perlu lebih ramai lagi orang, anak-anak yang ambil kuliah lughah ni, insya-Allah. Macam ustaz kita pun, Ustaz Hanif kita pun daripada kuliah lughah juga. Okey, sekejap kita akan tanya lagi pasal bahasa Arab ni pada Kak Nusaibah. Seterusnya kepada abang kita, Abang Umar. Abang Umar generasi ke-7, 8 lah. 8 gen lah. Generasi ke-8. Okey, form 1 sekarang generasi ke berapa? 15. Tu dia lah. 15 dah. Ish. Saya pun terlupa dah. Kuih tua ni kuih terlupa dah. Generasi ke-15 dah. Okey, ini generasi ke-8. Tapi Abang Umar ni adalah generasi saya generasi pertama ketika saya jadi PKM. Ketika Abang Mat, Kak Nusaibah, Kak Sumayyah, Kak Nusaibah, saya tak jadi ham lagi. Apa nama kuasa? Belum ada. Aura itu tidak ada lagi masa tu. Jadi masa tu tak ada lagi. Tak ada lagi. You understand or not? Yes sir. Masa tu no sir. Masa tu. Dia tak main lagi kan. Kemudian bila zaman Abang Umar lah, baru saya jadi ham dan baru kita buat beberapa program pencerahan, enlightenment. Okey, to enlighten them. Dan ceritanya apa? Abang Umar adalah generasi pertama berih. Orang pertama di antara orang yang awal dia rendam dalam tasik berih tu Abang Umar lah. Saya saya ubah sikit topik kita ni, cerita pasal akademik dah apa semua ni. Pergi kat Abang Umar, kita cerita pasal lain sikit, pasal sistem kita di sini. Pasal apa yang saya perkatakan semalam. Okey? Pasal hala tuju yang saya nak bawa. Pasal official policy of HEM. Pasal undang-undang eksklusif. Dah ingat ke belum? Dah ingat ke lupa? Lupa ni hari Ahad ni. Kan? Okey, so Abang Umar ceritanya apa pandangan? Kalau tak setuju pun tak apa lah, saya terbuka lah. Mungkin selepas dia keluar dia dah tak setuju lah. Kan tak apa. Kalau Abang Umar tak setuju, nanti saya akan clarify balik. Mungkin pada sisi mana. Tak plan apa pun, saya tanya dia. Kalau dia tak setuju pun tak apa Abang Umar. Jangan risau, saya tak tamak. Kan? Itu contoh dulu. Dia beri. Apa pandangan Abang Umar dengan, mungkin Abang Umar dapat rasakan satu perubahan daripada sistem yang ada di sini, orientasi menengah atas yang saya sebut semalam. Ada pressure
kepada tingkatan 4 dan 5. So itu dia oleh Abang Umar. Abang Umar melalui beberapa detik yang mencemaskan, detik-detik kena bawa ibu mai sini. Semua kan adalah 2-3 plot dalam kisah kehidupan dia di sini yang dia oleh Abang Umar. Okey, nak tanya. Pengalaman melalui semua itu dan apa pandangan Abang Umar? Tak apa. Nak kritik saya pun tak apa. Nanti saya akan clarify. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang anda kasihi seazman, Ustaz Hanif dengan Ustaz Solahuddin. Kita ubah topik kan. Tadi ilmu kan, ilmu semua cerita bab study lah, apa bagai kan. Ni kita bicara bab beris pula kan. Beris sampai tadi ada lagi. Ada lagi. Tadi kita tak beris dah. Tak beris dah no. Beris. Okey, beris masa tu sebuat berapa hari? 5 hari 4 malam apa? 5 hari 4 malam kena tabuh cukup-cukup kan masa tu kan. Orang kata 4 kata 5 ni nak kahwin lah apa bagai semua time tu kan. Ngaji bab nikah pula kan time 5 kan. Kerja nak kahwin kan. Masuk kelas pun budak perempuan ada belakang kan. Kita duduk luar lah. Punya bajet kan time tu kan. Ngaji bab nikah kan. Okey, nak abang kata kita 4 dan 5 tu lah. Saya jadi ham kan. Saya jadi ham, mula-mula saya kena tok mana tau. Kok senang. Masa tu kita boykot lah lembaga kan. Lembuga lah apalah semua boykot kan. Sebab saya lah kena halau kan. Lepas tu saya mai balik hampa kena kan. Kena pergi beris pula kan. Awal-awal tu kita memang tak expect kan. Expect kan. Kita memang tak jangka kan yang saya ni nak tabuh kita kan, nak kejam bola semua kan. Duduk dalam bah tu enjoy lagi lah. Bajet pergi makan ni dah no. Tanam-tanam ubi lah apalah, lagu nyanyi lambah kan. Sampai beris. Kenal langsung kan. Jadi sistem dia yang pada pandangan kan, saya buat sistem untuk pelajar-pelajar Mahayat ni, dia depend on ni lah. Dia bergantung pada universiti itu sendiri lah kan. Macam universiti Ana universiti Ana waktu tu memang budak-budak yang kira boleh kata ganah kat lah kan. Macam Fuad kan, muka ganah lebih baik apa kan. Serban pula kan Ustaz Don Mahbing. Masa tu memang kena. Lepas tu bawah-bawah kami sikit ni kira makin lama makin slow kot tau. Makin berus lah. Ada yang slow, ada yang ikutlah, dia bergantung pada jenasi tu sendiri lah. Tapi kok mana pun Ana setujulah beris ni kan. Boleh buat lagi lah kat budak-budak ni. sungguh kan ni? Sungguh. Tak setuju pun tak apa. Tak setuju. Adalah certain tu. Masa tu budak-budak kita tak boleh fikir lagi kan. Makin lama kita naik besar ni kita faham lah no. Dulu Tak setuju pun tak apa. Tak setuju pun tak apa. Tak setuju dulu lah kan. Dulu kan. Tapi time tu kita tak boleh fikir lagi budak-budak ni kan. Lepas tu sekarang ni kita dah faham lah kan. Bila dah keluar suasana tu berubah, kita faham lah apa yang saya buat untuk apa kan. Lagi pada kita soalan tak ingat. Beris je yang tu lah. Nak abang main. Jadi hampa ni nak pergi beris jangan duk. Kalau siapa dia, dia tak ada lah beris no. Tak ada lah beris. Berus pula lah ni kan. Yang tu lah. Sistem dia bukan kat tempat tu. Dia nak fokus keyword dia kata saya beris no. Yang tu saja kot. Yang satu beris, satu lagi sistem. Sistem. Dia beris tu satu part saja dalam sistem. Beris adalah satu part dalam sistem yang saya buat. Tapi dia panjang lagi. Dia ada ingredient lain lagi, ramuan lain lagi, ada proses lain lagi.
So proses-proses yang lain itu. Proses-proses yang lain itu. Selain pada baris. Pasca baris bang. Pasca baris, kemudian proses panggil, proses apa semua tu apa pandangan? Pasca baris lah. Proses isi borang. Ada satu kisah kami namakan dia apa dia? Tragedi Oktober. 10 bulan 10 2010. Masa tu Abang Mat ada sekali kan. Dia masa tu anak dalam kelas kan. Lepas tu balik asrama kan. Memang yang tu memang kira adat lah kot kan. Budak form 5 kan masa tu. Time kelas balik asrama kan, balik tidur. Time tu form 5 buat palau sikit je kan. Duk rasa besar apa kan. Balik tidur. Balik tak rasa bersalah kan, tidur balik. Lepas tu adalah dengan konco-konco kan. Balik-balik lepas tu kantor semai kan. Semai dengan ada hak duk lipat duk pakai kain pelekat lah, duk landing atas katil lah. Tu semai kata pergi kemas beg balik. Kita pun bajet nak kena buang sekolah kan. Bahaya balik kan. Bajet nak kena buang sekolah. Lepas tu tak apa balik kemas-kemas beg pun balik. Kita pun baliklah cuti kat rumah kan. Balik abang kat mak dengan ketak pun kan. Dalam family anak sekali, anak kira yang paling apa? Paling kira buah lah. Kira nak lawan cakap mak ni anak kan. Tapi kita lawan slow-slow lah kan. Lepas tu balik sehari tu betul setempoh baris kan. Suruh mai balik sekolah. Time tu mai sekali dengan ni driver kan. Mai sekali dengan driver. Driver pun ada masa tu kan. Dengan mak sekali. Dengan umi sekali. Mai masuk pejabat. Lepas tu sir kata dengan cara sir kan, tak bagi duduk apa, dengan cara apa, psycho sir kan. Kita pun nak riau tahan dia kan, nampak sikit kejantanan kan. Lepas tu nak riau kan. Sampai nak riau lah kan, sir buat kan. Lepas tu habis kena kuarantin lah apa bagai kan. Tak boleh duduk dalam kelas lah. Orang duduk study, orang duduk mengaji, ustazah mengajak, kita tak boleh. Kena duduk dalam perpustakaan. Kena kuarantin lah. 9 orang masa tu kan. 9 jahanam orang panggil kan. Tapi lah baik lah kot. Kena tanya saya lah, sama Murabi kan. Yang tu lah pasca baris, dekat situ kita nampak lah kan, macam mana sistem dia. Kalau macam kita ni, macam orang lembut-lembut kan, takkan kita nak pergi, nak suruh, nak bagi order kat dia, kita pergi tumbuk terus kan, pergi nampak apa kan. Dia gantung pada orang tu sendiri, mad'u kita kan. Yang tu yang nampak pada sistem yang saya buat. Wallahualam. Marah. Dah lah. Marah sat macam pok kita lah. Nak marah tu kan, nak marah. Cuma dia tak berani lah. Okey, cerita dia, kamu marah ke, kamu suka, kamu tak suka. Saya kenal, saya tak kenal. Saya tidak ada apa-apa kepentingan sebagai tahu kamu, saya akan buat. Saya nak buat, saya akan buat. Walaupun saya kena keluar daripada sekolah ini. Sebab kena keluar, saya akan pergi buat kat tempat lain pula kan? So, sampai perjalanan hidup saya berakhir. Anak-anak semua, okey, kena faham lah. Ini saya sebenarnya nak dengar apa Abang Mak nak tak setuju. Saya suka untuk dengar apa yang tak setuju. Tapi dia cerita setuju semua. Betul ke ni? Kau ada yang tak setuju? Tak ada. Ada ke? Kena tanya Abang Sulong lah tu. Okey, cerita dia pendekatan berbeza lah. Mungkin pendekatan berbeza sampai itu kamu nak apa, sebab apa saya nak tanya benda yang tak setuju, supaya kalau ada yang tak setuju, saya nak beritahu sebab apa saya buat. Okey? Saya terbuka untuk menerima pandangan, menghormati pandangan orang lain dengan pendekatan yang berbeza. Tetapi pada saya, itulah pendekatannya. Saya dah masuk ke hampir 100 buah sekolah untuk berjumpa dengan remaja, berjumpa dengan puluhan dan ratusan guru disiplin, kaunselor, PKM,
So inilah sistem yang saya kena buat di sini untuk jaga persekitaran ini. Okey anak-anak, tak apa, kita dengar. Lepas nanti ke depan kita panggil Mamat lagi, mungkin ada benda tak setuju dia akan bagi tahu. Setakat ni dah ada setuju, habis habis apa semua. Kan? Habis apa semua. Dia setuju, dia dapat 9A. Dia dapat 9A, dia excellent, dia cemerlang. Tapi ada insiden, ada hikmah di sebalik itulah. Ada beberapa subplot yang kemudian saya tahu, kemudian kita settlekan. Tapi semua itu adalah proses yang berlaku. Abang Omak, dia terima, dia tidak bantah. Ada kepatuhan. Anak-anak semua benda itu terlaksana dan dilaksanakan, dijelmakan, insya-Allah. Okey, masa tu tak ada lagi kepatuhan tak ada lah, ni ada banyak benda. Okey, habis itu cerita, nanti kita sambung balik kisah Abang Mak ni. Ada 3 benda lagi nak tanya daripada sistem ni yang kamu nak kena tahu. Siapa yang rasa tak setuju tu dia kena tahu sebab apa dia kena setuju. Okey, sebab apa kena bersama dengan saya. No? Sebab apa you have to join me in this program. Okey, now kita masuk kepada pusingan kita yang kedua, kembali kepada Abang Insulong ni. Okey, saya duk tengok, saya pun tak mungkin apa dengan Pak Jam. Pak Judin lah. Apa juga lah. Saya duk tengok ada seorang Tok Guru tu memang saya pun hormat dekat dia, sebab Tok Guru saya pun bagi tahu tentang Tok Guru ni lah. So Abang Mat ni dia baik dengan Tok Guru tu. Pak Haji Izzuddin mungkin ada yang kenal lah. Mungkin ada masa kita akan pergi ziarah. Bukan Izzuddin tu pun okey lah kan. Okey. Tak apa, tu Pak Haji Izzuddin kan. Tu lah. Tak apa. Okey, ni ceritanya apa? Nak tanya tentang ulama pondok pengajian kitab Turas. Kitab-kitab Turas ini pada Mamat. Satunya macam mana boleh baik dengan Pak Anjar ni boleh mungkin bercerita sikit. Kemudian bagi yang ada hajat nak pergi ke pondok ataupun ke Mesir, so mana dulu yang rasanya bagi pandangan Abang Mat yang pernah mungkin sekejap dalam 2-3 fatrah itu pergi mengaji dengan Tok Guru di sini, kemudian dah ke Mesir. So atas pertimbangan macam mana kita nak buat, ada rasa nak pergi pondok, ada rasa nak pergi Sungai Dedap, kemudian nak pergi juga ke Mesir, so mana dulu? Mungkin boleh pandangan sikit, panduan pada adik-adik ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang first tadi tak bagi kata haluan. So sekarang nak bagi ni. Yang hormatilah Ustaz Azman Abdul Rahman. Kemudian ustaz-ustaz yang lain. Jadi macam mula balik kan. So bila mula balik ni kena segak balik lah. Betul tak? Apa nama tadi? Kepatuhan. Jadi Azman pula. Kepatuhan. Macam mana jadi Azman tak? Itu bukan Azman, itu bunyi Azmoh. Fuad tak jawab. Fuad kan. Okey. Tak apalah. Azman ni dia ada style dia kan, style dia. Lepas tu dia ada dia punya suara dia kan. Lepas tu dia ada macam-macam. Tak apa. Contoh saya pondok tadi. Saya kembang air terbang. Okey lah. Pondok tadi. Macam mana Tok Guru tu? Kan, Tok Guru tu. Hebat tu. Okey. Okey. Sebenarnya kenal ni Pak Haji Izzuddin. Pak Haji Izzuddin ni seorang tuan guru. Seorang tuan guru pondok yang duduk kat Pendang Gajah Mati. Nama penuh dia Tuan Guru Haji Wan Izzuddin bin Wan Ibrahim, ataupun Pak Haji Izzuddin bin Pak Juhim. Hamba kenal tak? Bukan Izzuddin ni. Izzuddin ni lain kan. Tapi dia tu guru kat tu. Okey. Ni kenal tak Pak Haji Izzuddin? Perempuan kenal? Tak, perempuan ada yang kenal? Nabilah kenal kot? Kau apa kenal Azman je? Okey, tak apalah. Haji Wan Izzuddin bin Wan Ibrahim, seorang Tok Guru
yang mengajar kat pondok kat Gajah Mati. Gajah Mati tahu tak kat mana? Gajah Mati apa tahu pula dah. Kan? Ada satu kat Gajah Mati tu ada satu pondok. Nama pondok Gajah Mati ya. Dan nama yang sebenar dia Madrasah Sa'adah Islamiah. Gajah Mati, Pondok Gajah Mati. Dan Pondok Gajah Mati ni dulu tok guru yang sebelum Pak Jang yang mengajar kat situ, yang jadi tok guru kat situ, nama dia Pak Chuhim. Pak Chuhim ni ayah kepada Pak Jang Izzuddin, dan Pak Chuhim dah meninggal lama dah. Sekarang ni yang ganti Pak Jang Izzuddin. Cerita dia anak kenal Pak Jang Izzuddin ni. Mula-mula tu tak tahu pun, kita duduk Kedah lama tak kenal Pak Jang Izzuddin ni. Kenal waktu anda duduk kat Darul Quran. Waktu tu umur dah 19, ada berapa? Dah 20 kot. Dalam 20 macam tu lah. Baru nak kenal ada seorang tok guru dekat Kedah ni. Tapi ramai tok guru lain. Tapi kenal Pak Jang ni sebab kami buat, masa tu Darul Quran ada buat satu program, Jauhlah Ulama, ataupun jalan-jalan cari ulama. Satu program. Dan program tu kita ronda-ronda semua pondok dekat ni, kat Kedah. Kat Kedah kan. Dan masa tu lah kami buat. Dan antara yang ni lah yang jadi ni, AJK buat program tu. Macam Nabilah buat program sebagai pengarah lah kan. Kita pun boleh tak lah kan buat program ni kan. Bukan Nabilah seorang kan. Okey, buatlah program tu. Jadi kita cari kat internet, cari kat buku-buku tentang maklumat tok guru dekat Kedah ni. Baru tahu kata Pak Jang Izzuddin ni adalah anak daripada Pak Chuhim. Dan Pak Chuhim ni seorang tok guru yang dulu boleh kata dia paling terkenal kat Kedah ataupun kat seluruh Malaysia. Sebab pondok Pak Chuhim tu pondok yang orang kata paling banyak jumlah pelajar dia dekat ni, kat Malaysia. Pondok yang besar lah. Ni duk sembang pondok-pondok ni, apa tahu ke pondok Menatang apa? Bukan pondok tepi sawah padi tu, bukan dia. Bukan pondok telefon. Pondok telefon bukan dia. Ni pondok rehat. Pondok rehat belakang tu hak umak duk selalu lepak tu bukan dia. Kan? Betul tak Izzuddin? Dah kenal ada orang ni, Fuad Izzuddin kan. Jadi boleh buat modal. Okey. Bukan dia, ni pondok ni, depa ni duk mengaji. Kalau kata sistem pengajian yang pondok, depa ni mengaji kitab-kitab turas. Turas ni maksudnya kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang lama dulu ni. Kalau kita buka jenis nak relai. Jenis retah, bukan retah macam ni, retah putih yang apa punya buku tu. Jenis kitab kuning dan retah dia retah lama. Tapi dalam dia ilmu dia memang nilai dia tinggi. Ni nak explain payah sebab dia masuk baklim pula. Tapi nak habaq kata sistem pondok ni, bila kita buat lawatan macam tu dan kita kaji-kaji, memang satu kaedah pengajian yang sangat yang tulen. Dan kira orang keluar pondok ni memang ilmu dia tinggi. Kita memang kita mengaji fa'alu kat sini kan. Tapi kalau pondok dia fa'alu, lepas tu dia wow jemaah tu pula dia beritahu Menatang apa, dia lagi dalam. Lagi dalam lah cerita dia, lagi dalam. Lagi kalau kita hurai tu, kalau budak-budak yang nak tengok lah, yang budak sekolah moden macam Tuan Mahmud ni, tak boleh nak pi. Tak boleh pi, tak lepas pi dia panggil. Boleh tak lepas pi. Tapi budak-budak pondok ni dia pun boleh hurai dalam. Dan memang orang tafsir lah dalam dia pun hurai. Dan memang dia pun akan mengaji semua sekali. Menyeluruh dia panggil. Mengaji tauhid, mengaji fiqh, mengaji tasawuf, dan semua sekali lah yang bidang agama ni. Dan yang siapa yang betul-betul ngaji pondok, yang keluar pondok, insya-Allah akan jadi seorang ulama yang sangat hebat kalau dia betul-betul. Itu dulu punya cerita. Sekarang ni pondok dah makin pupus ditelan zaman. Ditelan zaman kan. Semakin hilang, jadi fosil pondok. Itulah rangka pondok jadi fosil tu. Lama-lama tenggelam jadi fosil. Nanti orang zaman 2020 apa? Zaman 2200 cari-cari korek-korek ada fosil pondok. Sebab apa? Sebab pupus kan. Dah makin hilang sebab kita sendiri yang tak sedar dan kita tak ambil tahu bahawa ada satu kaedah pengajian yang sebenarnya hebat dan semakin dilupakan. Dan benda tu anda baru dapat tahu cerita dia kata hebat tu waktu nak buat program tu kat Darul Quran dulu ni, umur 20. Lepas tu baru kita melawat ke pondok Pak Jang Izzuddin ni. Dan dia kat Pendang dan dekat dengan rumah anak. Dalam 20 minit ke setengah jam tu yang paling dekat lah. Kalau Haji Saleh ni jauh sikit. Haji Saleh Pondok Sik tahu kan? Haji Saleh kalau kita kata ulama' yang kat Kedah ni yang ataupun seluruh Malaysia ataupun
petani sekalipun yang Thailand yang dihormati, yang paling dihormati dan yang paling berwibawa, Tok Wei Saleh kan. Sik tu. Umur dah 80 lebih, 85 kot. Dah tua tapi dia menjadi apa rujukan ataupun sanjungan semua pihak. Kenal tak Wei Saleh? Tak kenal tu memang mangkuk ayun lah. Memang mangkuk ayun. Jadi cerita Pak Haji Aizudin ni dah dekat dengan rumah anda waktu tu lepas habis Darul Quran kan. Lepas habis Darul Quran tu anda ambil stam. Baru nak ambil stam. Pelik tak? Kan, mula masuk UIA, lepas SPM masuk UIA, kat situ dalam dah 2 tahun. Kemudian UIA ke Darul Quran, dah 3 tahun diploma Quran dan Tahfiz. Dah 3 tahun. So kat situ dah 5 tahun lepas SPM anda dah ni. Orang kata kalau orang mangkuk ayam kata buang masa lah. Kan? Lepas tu baru ambil stam. Sebab waktu tu baru boleh fikir. Baru otak ni center sikit. Dulu jenis pening-pening gelong-gelong kan. Tapi Fuad tak apalah, nampak dia macam kemas kan. Dengan ridaknya yang warna hijau kan. Dia malu pula ni. Siang kat dia. Waktu tu baru boleh fikir dan dah boleh fikir baru dah fikir nak ambil stam. Dan memang dah tak jadi nak ambil engineering. Sama tadi awal tu. Ambil stam dah waktu tu baru fikir kata memang kita kena ambil juga yang pondok ni sebab dia kat situ yang asli punya tulen. Yang pengajian Islam yang tulen kat pondok abang mai gambar. Kan? Kat situ memang macam madu kan. Kalau hangpa pergi Pekan Rabu, mesti hangpa nak madu yang Pekan Rabu ada madu tau. Pergi kat mana-mana pun. Tapi mesti kita nak madu yang tulen, yang asli. Yang pure punya, yang kemas-keming ting-ting punya. Tapi harga dia mahal lah kan. Macam pondok ni juga yang asli, yang mahal ni dekat pondok tu. Ngajar agama yang asli. Apa faham tak aku cakap apa ni? Apa tak faham lagi. Ni ham ada sini. Tegas ni kan. Bahaya balik ni. Macam tu lah. So bila fikir macam tu baru kita boleh fikir dan boleh nak ambil stam dan nak ke pondok. Dan bila lepas Darul Quran nak ambil stam dan nak ke Azhar Mesir, dia dalam 1 tahun dia punya ni. 1 tahun ke 2 tahun dia punya jarak. Lama kan. Jadi waktu tu lah kita pergi pondok Pak Haji Aizudin ni. Dan kat situ dapat banyak lah. Sebab masa banyak duduk rumah duduk lena buat apa kan. Kan dapat mimpi buat bidadari tiap hari tak apa. Tapi tidur pun tak jumpa apa sangat. So kita bangkit dari pondok lah. Pergilah mengaji dengan Pak Haji Aizudin tu. Sonok Pak Haji Aizudin ni, dia lawak sikit. Yang kita masuk dengan dia. Dia lawak dan dia baik. Selalu kalau mengaji dengan dia, tak ada orang mengaji dengan dia. Tu yang kita lagi seronok. Tu yang nak kata nak jadi fosil tu pondok dia tu. Nak jadi macam dah tak ada orang. Tak ada orang. Orang-orang zaman ni semua mangkuk ayun semua. Sebab ibu tak sedap kata pondok ni memang hebat dulu kan. Dia tengok sejarah. Dia punya kepakaran apa? Pak Haji Aizudin ni dia Nahu kemudian hadis. Nahu ni memang kemahan dia tok guru dia yang pertama yang dia mulazamah, yang lazim, yang selalu dengan Pak Jang ni. Bukan dia punya ayah Pak Cuhim, bukan dia. Tapi yang guru kedua dan ketiga lepas Pak Cuhim masa zaman tu, iaitu Tuan Guru Haji Mahmud Al-Juwani. Dan Tuan Guru Haji Mahmud ni menantu kepada Pak Cuhim. Rumah dia sebelah Pak Cuhim dan kat kawasan pondok tu lah. Kemudian tok guru yang kedua Tuan Guru Haji Soleh, bukan Sik tu, yang ni yang lain. Tuan Guru Haji Soleh dan diorang tok guru ni, Tuan Guru Haji Mahmud dan Haji Soleh ni adalah menantu Pak Cuhim, dua-dua sekali yang menantu Pak Cuhim dan merupakan guru-guru utama dekat pondok masa tu. Dua orang tok guru ni yang banyak mengajak Pak Cuhim. Dan Pak Cuhim pernah mengajar Pak Cuhim pula dah. Dua orang tok guru ni yang mengajak Pak Haji Aizudin. Dan Pak Haji Aizudin cerita Pak Cuhim, ayah dia tu hanya mengajak ataupun yang diingat Pak Cuhim ni pernah dengar dia baca hafazan Matan Jurmiyah. Yang tu ya, tasmi'. Tahu tak tasmi' apa? Kira Matan Jurmiyah Nahu tu. Pasal Nahu lah, dia ada satu teks Arab mengaji Nahu tu. Kena hafal yang tu Pak Jan hafal. Kemudian Pak Jan baca kat Pak Cuhim cek. Yang tu lah yang ilmu-ilmu lain yang banyak Tok Guru Haji Mahmud dan Haji Soleh. Nahu dan hadis sebab lepas tu Pak Haji Aizudin lepas habis kat Raja Mati tu Pak Haji Aizudin ke Deoban India. Masa ni Pak Haji Aizudin jumpa dengan sekali dengan Tok Ni Aziz, sekali dengan
Tak ingat lah yang lain, tak ingat. Dan waktu kat India ni, Izzuddin dapatlah sanad yang sampai ke Tok Guru Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, seorang Tok Guru yang hebat. Dan ramai orang yang sangka dia ni hanya dia tak hebat kan, tapi bukan, dia ilmu dia tinggi. Dan banyak yang kita tak tahu sebenarnya. Dan kalau kita boleh fikir sejak daripada awal, ni ana fikir balik lah kan. Sebab ana ni boleh kata keluar daripada bodoh ni, kalau boleh fikir lah, dah lewat dah. Waktu kat UAA dulu ni, atau waktu kat Darul Quran, umur dah 18, 19, 20 lah. Tapi kalau kita boleh fikir awal macam ni, lagilah banyak yang boleh kita buat kan. Yang tu yang itulah. Pak Haji Izzuddin, kita apa yang Izzuddin ni? Saya pondok. Pemilihan. Pak Haji Izzuddin tu kenal tu. Bagi kenal bila kan. Nanti boleh nanti bagi tahu kat Sir Azman. Pergi ziarah. Bagus program jauh ulama. Lepas tu pemilihan. Kalau kat Kedah ni, dia ada satu yang anda nampak lah, ada satu macam kebangkitan semula. Semula pula dah. Kebangkitan semula pondok ni dengan adanya tok-guru yang muda yang boleh fikir. Yang fikir kata kita nak bangkitkan balik sistem pondok yang dah makin jadi fosil dinosaur ni. Antaranya yang kita tengok pondok yang aktif, yang bertenaga lah. Kalau kita pergi pun kita boleh insya-Allah ada disiplin yang bagus, yang macam Sazman ni. Ada sistem beris dia, berus semua dah. Yang anda tengok yang bagus dekat Sungai Dedak pun. Nama Ustaz Zulkifli Asyatiri, ngaji kat Yaman. Dan Ustaz Zul ni pula menantu pada Pak Haji Izzuddin tadi ni. Memang Tok Guru ni memang kahwin dengan anak Tok Guru pun. Memang macam tu. Kita ni hak mangkuk ayun nak kahwin dengan anak Tok Guru kan, mana boleh kan. Jadi Ustaz Zul ni balik Yaman dan dia buka pondok dekat Sungai Dedak, baru buka. Tak sampai 5 tahun kalau tak silap. Tapi memang Ustaz Zul ni kalau kenal dia memang dia mantap. Memang mantap. Kalau sembang ada memang dia ada visi dan misi, ada sistem macam sahabat. Dia ada sistem, dia ada visi dan misi. Dan kamu semua kena ikut. Macam tu lah. Macam mana? Jadi tak? Jadi apa? Dah betul saya semak pula dah. Ustaz Zul ni memang boleh lah kalau nak masuk kan. Kemudian nak pilih tu lah. Nak pilih kita dah tahu sekarang kita ada sistem pondok dan ada sistem ngaji kat Mata Mahmud ni. Sistem yang moden ni panggil. Yang moden sikit. Pondok ni orang nampak lama lah. Nampak macam jenis menghadap Tok Guru kan. Ngaji pun tak kursi meja, duduk ngaji atas. Ngaji duduk sila macam ni, duduk sila tak ada mic apa semua kan. Ada orang yang ada mic pun ada, tapi sistem yang lama yang menghadap Tok Guru sendiri. Bagi ana pandangan lah. Tak ada masalah pun. Sebab kita selama ni kita hanya ikut sistem. Ikut sistem yang ada yang semua orang ikut. Yang semua orang ikut. Dan kita tak pernah fikir apa sistem mana yang bagus. Kita tak pernah fikir. Macam adik ana yang bongsu, Arif Solihin, ada seorang lagi bongsu kami 7 orang. Sekarang dia lepas PSA dia masuk Mahat Tahfiz. Tak masuk Mata Mahmud lah. Bukan dia tak percaya kat sistem Sazman ni, bukan. Tapi mak dengan ni dia fikir style lain pula kot kan. Dia ingat dia nak bagi hafal Quran pula. Jadi Arif Solihin yang bongsu dia habis dekat sekolah integrasi Faizin dekat Guang tu sampai PSA, kemudian dapat 4A 1B, masuk ke Mahat Tahfiz Fitian dekat Kampus Tak. Kampus Tak. Kerana dia terus ke aliran yang hafal Quran dan aliran agama. Tak mengaji dah biofizik, geografi lah, sejarah lah. Tak mengaji lah. Ustaz Zaidrus kata kan orang duk tanya dia, orang duk kata kat dia ni, orang ngaji pondok ni nanti nak bagi makan apa anak bini. Ustaz Zaidrus jawab apa tahu tak? Apa kenal Ustaz Zaidrus? Mesti kenal kan. Buat pula lah. Ustaz Zaidrus ni orang tanya macam dia jawab senang. Dia kata makan nasi lah, takkan bagi makan skru kot. Lawak. Takkan makan skru betul kan? Makan nasi. Rezeki Allah ada kat mana-mana kan, tak ada masalah yang tu. Jadi memang yang masuk tahfiz sekarang masuk pondok tak ada masalah, bukan nak makan skru. Nanti ada rezeki kat mana pun kan. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Kalau kita tahu macam Sazman Abad Matlamat kita yang akhir tu, kita set kita nak pergi mana. Macam kita main bola lah. Kita main bola memang target dalam kepala otak kita nak bergol lah. Betul tak? Kan pun main bola nak bagi out lah kerja.
Kamu set, oh ya aku nak bagi full lah. Bagi full. Jenuh lah, kena angkat bola sampai ke tangan kan. Saya buat tinggi sampai ke tangan. Tak boleh. Memang set dalam mind, dalam minda kita nak bogol kan. Macam tu juga kita punya pengajian ni. Kita siap-siap dekat sini. Aku ni bukan setakat nak kerja apa, tapi nak bagi kat masyarakat apa dia. Ataupun kita nak jadi apa? Kita nak tunaikan harapan mak pak kita. Contohnya lah. Dan kita nak membahagiakan atau menggembirakan semua orang. Terutamanya ibu bapa kita. Dan kalau nak bagi bahagia ni, mestilah kena amalkan semua yang Tuhan suruh kan, dan Muhammad suruh. Barulah sejuk hati ni. Apa balik pakai serban, apa try pakai serban kat rumah. Mesti apa pakai kan. Mesti mak bapak tengok, weh seronok lah nak aku pakai serban, sejuk mata. Sejuk mata betul tak? Sejuk mata tu yang seronok tentu. Kalau kita amal agama betul-betul memang dia seronok tentu. Sejuk mata kan. Dan yang tu yang kita harapkan. Dan tu tak ada masalah kalau nak tahfiz, kalau nak masuk pondok ke, yang tu yang bagi anak lagi bagus. Lagi bagus sebab jalan dia nampak dah. Jalan nampak dan terus ikut dah. Allah. Okay, clear, very clear. So kita kena set kita punya goal lah. So ada yang pergi ke pondok tu, mungkin boleh kita bincang balik. Mungkin boleh kita bincang balik untuk kita tengok macam mana kamu punya set, minda kamu, target kamu, dan mungkin boleh kita channel ke sana. Okey, apapun ceritanya, kita faham bahawa matlamat pertama sebab apa mai MM Boy macam saya beritahu semalam, yang pertamanya apa? Yang pertama apa? Anak-anak semua set minda yang pertama kita mai sini apa? Tafaqquh fid din. So kalau kamu ke pondok, itu juga matlamatnya, dan kamu nampak di sana ada benda yang kamu boleh dalami, maka mungkin di sana ada jalannya, kita boleh channelkan kamu ke sana. Okey. Now, apapun target kita itu, okey. Kak semayah pula, kita tukar balik. Cerita pasal akademik, cerita pasal kita punya kehidupan harian kita pula, social life kita ni. Semalam saya tunjuk pada kamu semua gambar dan juga klip beberapa insiden, kejadian, kes, isu tentang remaja yang rosak, yang bermasalah. Yang paling tragisnya, seorang remaja perempuan pakai macam puteri di belakang sana. Saya ceramah pada dia beberapa bulan sebelum itu, tapi kemudian selepas itu ditangkap pada gambar yang ada semalam itu, sedang dibawa kepada polis sebab menggugurkan kandungan luar nikah. Ceritanya apa? Itu akhlak kebejatan, akhlak moral decadence yang berlaku sekarang ini. Proses yang kita buat di sini untuk melahirkan apa? Anak-anak kamu semua ni kan, anak-anak yang nantinya menyejuk mata ibu dan ayah. Macam Pak Awang ni, insya-Allah menyejukkan hati ibu dan ayah mereka. Ceritanya nak tanya kakak Sumayyah, macam mana nak kekalkan Sumayyah. Kak Sumayyah, saya tak pernah jumpa dia, tak tahu lah kok ada kat Kangguak Raga tapi semua pakai tak ada ke? Ada. Kedak ke nak? Mak ada ke? Ha? Kena otak lah. Kau saya jumpa tengah jalan macam otak lah. Oh, okey. Tak nak jumpa lah. Kak saya pun tak pernah jumpa lah. Pakai baju warna karen, gaduh melilau kat gua, aku tak pernah tengok lah kan. Contohnya macam mana Kak Sumayyah bagi tips sikit kat adik-adik puteri kita ni, macam mana nak kekalkan kita punya penampilan muslimah. Sebab puteri ni kan, saya dengar proses depan ni ada masalah puteri ni kan. Dia balik dia jadi Transformers kan. So bertukar jadi Power Rangers semua ni. So contohnya macam mana nak kekalkan penampilan muslimah ni, puteri dengar. Putera pun kena dengar juga. Macam mana Kak Sumayyah bagi sikit macam mana kita nak kekalkan apa yang kita amalkan di sini, penampilan yang orang tengok, bila orang tengok ni sejuk mata, sejuk hati ni, macam mana kita nak kekalkan Kak Sumayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Sir Azman. Balik kepada soalan, macam mana nak mengekalkan penampilan muslimah. Jadi kita ni tudung labuh kan, pakai muslimah. Kalau disebut dalam Al-Quran ni,
perempuan ni dia kena melabuhkan pakaian, tak kena melabuhkan tudung dia sehingga ke bawah paras lutut ke dada, ke bawah paras dada, kecuali di hadapan adik-beradik ataupun di hadapan para suami ataupun di hadapan para ayah ataupun yang inilah yang murim kan. Jadi kat situ kalau kat luar tu kita kena labuhkan tudung lah dan jaga aurat kan. Jaga aurat itu inilah kawasan kaki kena pakai stokin kan. Dia sebenarnya apa yang kita buat dalam kehidupan seharian ni bukan buat sebab kita suka ataupun sebab kita syok kan, tapi sebab kita buat sebab apa? Sebab Allah yang suka kan. Macam tadi lah, kemahuan tanpa okey, tanpa tak disebut, saya kata kemahuan okey, tak jadi dia kena kepatuhan. Betul tak sambut. Okey, lagu tak erti. Kepatuhan. Okey, semua nak terusa kan. Okey, jadi biasalah ni kalau sejak zaman-zaman dia ni adalah role model kan. Role model sampai kan mahat-mahat yang lain pun semua berebut kan. Pasal apa tu tadi? Pasal macam nak kekalkan muslimah yang baju. Sulit sikit kan role model kita kan. Okey, jadi dia ibaratnya macam ni lah. Kalau kita pergi kedai-kedai kan, kita nak pilih barang kan. Kita nak pilih barang, contohnya macam kuih kan. Kita nak pilih kuih yang terdedah ke kuih yang tertutup? Mestilah kita nak yang pilih yang tertutup kan. Sebab yang terdedah tu macam-macam ada hurung kan. Lalat hurung, lagi apa dia lagi, nyamuk hurung. Ada ke nyamuk hurung? Gagak tiny hurung, gagak tiny. Dah tutup bukan tak tutup. Tertutup. Ada macam-macam juga jenis tertutup ni. Penutup pun ada macam-macam jenis. Ada penutup yang ada macam jenis kan. Ada penutup yang jenis tak tertutup kan. Sekarang ni kita nak penutup yang sempurna kan, ditutup semuanya kan. Kalau kita tengok sekarang ni tudung pun ada macam-macam fashion kan. Macam-macam fashion, half moon lah. Tudung Arini tu dah lama dah. Lagi tudung tudung Fariza, tudung Ikin. Jadi kita tengok juga tudung ni, kalau kita tengok dari segi pandangan depan dia menutup hingga ke bawah para dada kan. Kita tengok pula pandangan tepi kan. Kadang-kadang tudung dah rabuh lah, tengok pandangan tepi nampak tembus pada dalam kan. Jadi kat situ tak berapa sempurna lah kan menutup dia. Jadi kat situ terjejah lah kan. Dan kalau kita tengok, kalau kat tanah Arab dia punya muslimah dia okey, tak apalah. Okey, kalau kat Mesir kan, cakap apa lah? Tutup tak rapat kan kot tepi. Dalam masuk ke tepi. Okey, selit lah. Bamatnya dia memang. Okey, kalau kat Mesir kan, muslimah dia memang tutup semua sampai nampak mata je kan. Sampai orang kata apa? Batman ke Batman? Ninja. Sebab apa dia tutup semua dia tutup tu bukan dengan macam pakaian kita, dia gabung tudung kan sekali dengan baju-baju semua kan. Baju semua dalam meleret yang bawah kan. Jadi macam sangat menjagalah. Sampai kan kalau Ustazah Ana lah, Syekh Ana dekat Mesir tu dia memang tutup semua. Lagi satu dia takkan dedahkan walaupun gambar. Macam kita nak bergambar dengan dia kan. Kita kata Syekh aku nak tangkap gambar kau sebab nanti aku balik aku nak tunjuk kat mak ayah aku, nak tunjuk kat adik aku kan, nak tunjuk kat abang-abang aku kan. Lepas tu dia kata lak. Dia kata tak boleh sebab dia kata kau tak aurat kan. Maksudnya dia sangat menjagalah. Sebab apa dia kata perempuan ni daripada atas rambut sampai bawah kaki merupakan fitnah kan. Kan ada dalam hadis kan yang melemahkan lelaki ni dia ada 3 perkara, iaitu apa dia? 3 tah kan. Yang pertama wanita, yang kedua takhta, dan yang ketiga apa dia tah? Wanita, takhta dengan harta kan. 3 jenis benda ni lelaki kalau diserang dengan jenis anasir ni memang lemah. Tak percaya tanya budak putera kat depan ni kan. Kalau kena goda sekali dengan para puteri kat belakang tu memang habis lah kan, habis lemah lah. Daripada kuat. Tapi insya-Allah kan tarbiyah si Azman insya-Allah kuat kot. Insya-Allah.
So puteri ni kena jagalah penampilan kan. Sangat penting sebab apa? Sebab Allah kata ihfazullah yahfazuka. Kamu jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga balik diri kamu. Yang penting kita yakin yang tu lah. Kita kena jaga hak-hak Allah. Kita buat bukan sebab kita yang nak, tapi sebab Allah yang nak. Secara jujur lah kan, kalau anda sendiri pun anda teringin juga kan pakai selendang pusing-pusing kan. Paku kat tengah ni, paku kat atas ni kan. Teringin kan, siapa tak teringin kan. Jadi bila kita fikir balik dalam Quran kan, ada disebut tentang aurat wanita tak boleh kena labuhkan pakaian sehingga bawah parah dada. Jadi kita buat apa yang Allah suka. Okey, jadi setakat itu saja. Wallahu a'lam. Okey, anak-anak semua, anak-anak puteri, satu mesej yang cukup jelas kepada kita semua daripada kakak kita yang telah berjaya untuk setakat ini dalam hidupnya, dan kita kena ikut. Okey, seterusnya kakak Nusaibah ambil stam di Nahdah kan? Sebab apa tak ambil di Mata Amal Ustaz? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa tak ambil kat Mahal Ustaz dan mahat-mahat lain. Salah satunya waktu tu fikir bukan nak kata ta'assub kan, tapi masa kita tanya sahabat-sahabat kita yang pi mahat-mahat lain kan, ada yang kata kena apa panggil pot tu, kejutan budaya lah apa semua kan. Jadi kat sini jadi celin, kat sana jadi celin kan. Mahal Ustaz lah, pokok senang mana mahal kan. Kita pun jadi macam tak mau pi lah, tak mau duduk sedai Mahat Yan. Nak duduk sini lah, tak mau rasa Mahat lain, nak rasa Mahat Yan je kan. Tapi itu salah satu je kan. Satu lagi sebab ni kan, sebab waktu tu sebenarnya lepas SPM tu kita ni kami sekeluarga kan. Setiap seorang tu memang ada apa, semua anak-anak ni ada dia punya apa panggil apa track kan. Lepas tu kita kena sentiasa atas track kan yang mak ayah buat kan. Jadi tracknya lepas SPM ni semua akan kebanyakannya kan akan ambil akan ambil lesen kereta. Jadi lesen kereta, lesen motor kan. Tapi perempuan boleh ambil lesen kereta je. Apa tak lagi ambil lesen motor kan, sebab tak elok kan tengok perempuan kangkang-kangkang naik apa motor kan. Dan Anopi Mesir sendiri pun kat sana sebenarnya aib kan kalau perempuan naik motor ataupun naik motor yang dengan kaki terbuka kan, naik motor ataupun basikal kan, aib kat sana kan. Sebab tu kat sana tak nampak orang perempuan yang naik motor ataupun naik basikal dengan kaki terbuka. Dan seorang ni kan, guru tuition kan, dia cerita sebenarnya dia laknati perempuan yang naik atas bonggol unta. Bila naik atas bonggol unta ni, perempuan tu dia akan kangkang kaki dia kan. Dia adalah sebab dia kan, sampai Rasulullah melaknati kan. Dia sambung baik yang tadi, ambil kat Nahdah kan. Kita nak pulang kan, nak ambil lesen, nak pulang, naik bas apa semua, rumah dekat je kan. Naik bas, naik kereta, pergi ni kan, pergi Pak Man kan. Dan sebabnya lagi, kita nak, sebenarnya hakikatnya kita nak rasa, kita nak rasa dunia lain selain Mahat. Kat Mahat Yan ni sebenarnya kita, bila kita pergi sekolah lain tu yang lebih macam mana nak kata, yang tarbiyah dia tak kuat macam kat sini kan. Kita rasa, kita akan tengok lah kat sana macam mana, kat sini macam mana kan. Bila pergi sana walaupun anak tak ada asrama kan, tapi kita dah boleh tengok dah suasana kat sekolah tu kan. Betapa sangat berbeza lah kan. Sampai kita pun, kita nak buat sesuatu tapi kita tak tahu nak mula tang mana. Nak mula kat mana kan, sebab tak tahu nak mula kat mana kan. Lepas tu dia pun sendiri pun ada minta kan, tapi kita sendiri tak tahu nak buat macam mana. Sebab ada seorang yang duduk asrama, dia cuba dah buat kan, ajak di surau ke semua kan. Kalau dalam surau tu, kalau kat sini kan, selalunya asrama akan kosong kan. Tapi kalau kat sana tu, asrama memang cerah kan. Dengan tambah kalau puteri yang memang tak boleh solat, dengan yang buat-buat tak boleh solat, tu banyak lah kan. Tapi kat sini kita tengok boleh solat ke, tak boleh solat ke, semua dalam surau kan. Asrama memang lengang, tak ada kan. Jadi hakikatnya sebenarnya kita kat sini, kita kat Mahat sendiri, Mahat Yan kan, kita nak membina kekuatan, dan luar sana kita akan keluarkan kekuatan tu untuk jadi kuat kan. Tak ikut dengan arus kan. Jadi kat situlah kita kat sini sebenarnya
Banyak lah kita dicop. Dulu waktu tingkatan 5 kot ada debat ke apa tu. Ada diperbahaskan kan kat situ kan. Ada yang kata kenapa ni kan keputerian ni kan, anti putra kan. Sebenarnya bukan je kita nak anti putra, tapi kita kat sini kita nak jaga dan kita nak itulah kita nak membina kekuatan pihak kat luar. Nanti kita akan benda tu kita akan rasa dah bila kita keluar kan, betapa pentingnya nak membina kekuatan kat sini untuk kita amalkan kat luar tu kan. Tak sama biar. Sangat tak sama. Sekitaran tak sama. Tak sama. Allah Alam. Okey, so kalau ni kita lima ni, kalau ambil stamp di Ma'had Ustaz okey kan? Okey. Okey. Tak ambil stamp je tak? Stamp je mana? Mat? Nak tu? Ngaji sendiri ambil kat Islah. Islah? Darul Quran tahun Track lain ni? Ha? Oh, ambil di Islah? Daftar kat Islah tapi waktu tu tahun lah kat DQ. Oh, macam tu. Mari kita tak pergi ngaji lah, pergi ambil periksa lah. Dia kata ngaji dengan setan tak tahu. Oh, tak ada guru kan? Umat di Nadhah kan? Nadhah juga. Apa nama Kak Masyidah Nadhah kan? Oh, track dia Nadhah semua. Tapi sebenarnya kita nak lebih kepada ni lah. Kita nak ambil kepada guru-guru kat Nadhah tu sendiri. Okay. Sebenarnya banyak juga guru tua. Guru lama kan? Guru lama Pengalaman yang banyak pengalaman lagi kan. Okay. Yang sepatutnya sebenarnya dah benci tu. Kat rumah. Dekat kat rumah. Okey, sebab tahun lepas ni nak beritahu untuk makluman semualah. Kakak-kakak tahun lepas ni hampir ke semua sambung di Nadhah juga. Dan ini ramai yang hanya diterima pelajar Maktab Mahmud saja Nadhah tahun ni. Puteri. Maktab Mahmud Yan saja, bukan Maktab Mahmud Yan saja. Sebab akan track rekod kamu tu bagus ya. Jadi kan. Jadi oleh kerana Kak Nusibah tu ni, Kak Nusibah, kakak-kakak yang zaman tu dah ada rekod yang baik. Tahun ni Nadhah dia tak terima pelajar lain. Dah hanya terima pelajar tahun lepas hanya terima pelajar Maktab Mahmud Yan sahaja. Dan satu sekolah lagi yang Maktab Mahmud lain dia tak terima. Jadi semua saya nak minta pandangan je lah kan. Mungkin tahun depan yang tingkatan 5 lah. Kita boleh bincang lagi lah pasal kita nak sambung stamp di mana. Okey. Terima kasih Kak Nusaibah dan Abang Mak. Untuk round yang kedua sebelum kita ke round yang terakhir ni, ada satu lagi kita tutup. Boleh tahan lagi kan? Makan tak lagi? Makan dah. Makan dah tak apa. Sampai pukul 1. Boleh ke tak ni? Okey, intro Gorobok saja, Gorobok yang semalam ni boleh tak? Dia punya chorus awal saja Boleh tak? Wahid Ithnain Ibda. Okey, stop. Bunyi macam gerabak. Tak apa, dia gerabak lagu slow. Dia memang lagu sedih. Lagu nak bagi faham sebab apa kita gharib. No? Sebab apa kita gharib. Sebab kita nak jadi apa? Ini apa ni? Planet. Ini planet.